Assalamualaikum. Abang mu nak buat ayam masuk India hari ni. Jom kita tengok cara-cara dia. Luncur. 1 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih, 7 takar cili kering. Masukkan sedikit air, blend ketiga-tiga behel. Untuk air, masuk behel blend. Sedikit garam, serbuk kunyit, kepoh kari daging dan daun kari. Masuk sedikit air, gaul sebati dan perak air selama 30 minit. Panaskan minyak. Goreng air yang kita perak tadi. Alright, siap goreng air. Jom kita buat bahan tumis pula. Tumis perapi air. Garam, gula, daun kari dan sedikit kicap. Masuk sedikit air. Masuk air. Kita masak sehingga kuah nampak kering sikit. Bau dia. Naik pulak dengan daun kari. Menusuk kalbu. Okey, boleh tutup api. Siap kita punya ayam masak India. Tengoklah kejadian dia. Abang mu pun tak boleh nak dah ni. Clear dah serah. Okey, boleh like, share, komen, subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.